Pada tahun 2015, 1 gram emas harganya cuma sekitar RM141 segram. Jika tuan-puan ada 1 juta, dengan jumlah duit tersebut, tuan-puan boleh beli 7 kilogram emas. Tetapi hari ini, 1 juta yang sama, tuan-puan hanya boleh beli sekitar 1.4 kilogram emas sahaja. Untuk harga emas semasa, harga hari ini lebih kurang RM700 per gram. Persoalannya, ke mana hilang nilai duit tersebut? Kalau tuan-puan nak tahu, dalam tempoh 10 tahun sahaja, kuasa beli duit kita telah susut lebih 2/3 akibat dirompak oleh inflasi. Sebab itu, orang kaya, mereka tak simpan semua kekayaan mereka ke dalam bentuk duit kertas. Mereka cenderung menyimpan duit mereka ke dalam aset yang sebenar, iaitu emas. Kalau 1 juta itu ditukar kepada 7 kilogram emas pada tahun 2015, hari ini nilainya hampir 5 juta ringgit. Tapi bukan sebab emas itu ajaib, tapi sebab emas mengekalkan nilai kekayaan kita. Sebab itu, saya selalu pesan dalam live saya, emas bukan untuk cepat kaya, tetapi untuk melindungi kekayaan kita daripada menyusut. Jika tuan-puan nak mulakan simpanan emas dengan cara yang betul, tuan-puan boleh klik pada borang sign up di bawah. Nanti saya bantu tuan-puan untuk mulakan langkah demi langkah tabungan emas yang pertama. Semoga bermanfaat. Boleh follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.